langgar apa tadi tu? Babi ke? Stand by. And go. Siaplah, laju betul lah kereta si babi ni. Akhirnya kau menang juga, Din. Terbaik. Roslyn 46 champion dekat track. Tahniah Din, tahniah. Tak sangka tu kau boleh jadi champion kat track. Champion Kau tunggu pengakhiran hidup engkau hari ni, Din. Alhamdulillah, Syam. Berkat pertolongan korang juga. Tanpa pertolongan korang, aku takkan menang race ni, Syam. Mana boleh cakap macam tu, Din? Ini semua bergantung kepada joki, Din. Kalau kereta padu, kereta power, kereta laju. Kalau joki tak betul, kereta out juga, Din. Tak boleh menang juga race, betul tak? Betul. Kau pernah berkata, Din, joki power, kereta faster. Betul tu, Syam. Alhamdulillah, rezeki kita. Din, tepi, Din. Stop, Din. Kalia. Kau memang tak guna stop. Walah weh, stop buat hal betul lah. Kau pergi call ambulans cepat. Okey, jap. Call polis sekali. Halo, ada yang perlu saya bantu? Halo, Encik. Kat track 2, ada mangsa langgar lari, Encik. Okey, kami akan segera ke sana. Kau call polis pula. Engkau. Habislah top up aku macam ni. Alah, kau ni berkira lah. Top up bukan boleh bawa mampus pun. Habis tu kau call Lala, Hanan. Ni aku rasa bukan masalah wiring kat kereta ni. Habis tu? Tapi masalah wiring dekat otak engkau yang short. Hai, berat ni, berat. Bawa kereta tak ingat dunia. Patutlah cepat rosak. Aku langgar apa tadi tu? Babi ke? Alia.
Kesiannya mesti dia dah mati. Dey, mana kau tahu dia dah mati? Mati dah ni, confirm dia dah mati. Babi, sabarlah dulu. Bagilah aku cek dulu. Dia hidup lagi lah, tuan. Keluarkan dia elok-elok. Dia okey lagi tu. Slow-slow sikit. Bawa masuk dalam kereta polis. Okey, gerak-gerak. Hantar dia pergi hospital dulu. Yang lain ikut saya angkat kereta ni. Kopral Yusof call towing. Baik, tuan. Nampak gayanya kereta ni adalah kereta curi, tuan. Kereta ni dilaporkan hilang pada tahun 2020. Ya, betul. Tak apa. Kita angkat dulu kereta ni pergi balai. Mana Ali Hasham? Dia baru je gerak pergi hospital. Ini semua salah aku. Macam mana lah kereta ni boleh menang lawan Twin Turbo? Padahal aku tengok kereta dia ni biasa je kan? Itulah. Tapi aku rasa dia ada main toyol kot. Kau ni 2023 lah. Kau masih lagi percaya benda-benda mengarut macam tu. Okeylah, jom kita lepak mamak. Best sikit boleh usah-usah awek. Astaghfirullah bawa mengucap lawai. Nak ikut? Kau acah-acah baiklah kau ni. Nak ikut juga kau ni. Korang ni, select lah. Pergi mampus lah aku select ke apa. Janji aku tak munafik macam kau. Yeehaw! Dah berapa lama telur tu sakit? Dah 2 minggu, cik. Okey, ambil ubat ni, sapu sehari 2 kali ya. Encik, sakit apa? Sama juga. Sakit telur juga? Ya. Okey, ambil ubat ni. Terima kasih. Sama-sama. Kau pun sakit telur? Tak. Lepas tu, Saya nak ubat sakit hati. kenapa hati kau busuk? Saya broken, baru putus cinta. Tak ada. Kalau ubat nyamuk ada. Tak apalah. Nak? Tak apa. Kau nak suruh aku mampus ke apa? Bagi saya ubat batuk 5 botol, Nas. Amboi banyaknya? Kau nak buat apa? Adalah, nak campur sikit baru boleh fly. Okeylah, nah, RM12. Okey, nah. Terima kasih. Ya, encik, ada yang perlu saya bantu? Saya nak tanya mangsa kemalangan yang baru masuk hospital ni. Nama dia Alia. Yang tu encik kena tunggu dululah. Sebab sekarang ni doktor tengah cek. Oh, iya ke? Sila duduk dulu ya. Yelah, terima kasih. Pelik-pelik lah penyakit orang zaman sekarang ni. Sakit telur lah. Ubat batuk lah. Eloklah kau ada kat sini. Hal aku dengan kau belum settle lagi. Jalan! Tunggulah. Korang tengok apa? Tak pernah tengok orang masuk dalam kereta polis ke? Lah. Langgar je diorang ni, cik. Padan ke masuk lokap. Itulah perangai jahat sangat. Alia. Doktor, macam mana keadaan Alia, doktor? Encik ni siapa ya? Saya bakal suami Alia, doktor. Oh, sebetulnya Alia tak ada apa-apa mengalami luka yang serius. Dia hanya mengalami luka ringan dan ia trauma sebab tu dia pengsan. Dan hari ini juga Alia dibenarkan untuk balik. Alhamdulillah, syukurlah doktor. Jangan bagi dia stres untuk sementara ni sebab dia tengah trauma tu. Diam-diam ada yang ambil berat rupanya pasal saya. Tak ada masa aku nak ambil berat pasal kau. Elah, iyalah tu. Okeylah, saya minta diri dulu. Okey doktor, terima kasih. Jomlah balik. Aku hantar kau balik. Alah, dukunglah. Saya tengah sakit ni. Tak payah mengada boleh tak? Kau tu bukan budak-budak. Dah tua. Kaki pun dah ada bulu. Alah, awak ni tak sweet langsung lah. Tak sweet kepala bapa kau. Kau tengoklah di sekeliling ni ramai orang. Tak malu ke? Hayo, janganlah main bapak. Bapak saya dah ada kat alam lain dah awak. Yelah, maaf. Alia, Ya? I love you. Turun.
Turunlah. Santai lah bos. Kalut-kalut nak pergi mana? Kau nak santai pergi pantai lah. Ni bukan tempat untuk bersantai. Bawa dia masuk dalam lock up. Alah, takkan tak boleh bincang. 10,000, 20,000, 30,000 pun aku boleh bagilah. Kau dengar sini. Aku miskin macam mana sekalipun, aku takkan makan rasuah. Faham? Belagak. Satu hari ku langkahkan kaki menuju potku sendiri. Datang polis dan juga CID. Aku ditangkap. Aduh, suara bun. Kau nak nyanyi ke nak berak ni? 3 hari. Jam 7 pagi. Sarapan diberi. Kalau kau tak nak buka helmet, kau pakailah. Aku nak tengok seberapa lama kau boleh tahan pakai helmet dalam lock up. Kau tak payah bising lah. Kau tahu apa pasal safety? Mat. Belah lah. Ni first time aku dapat tahanan belagak macam kau ni. Kau tunggulah nasib kau. Kau ingat aku takut ke? Kau tengoklah, tak lama lagi aku akan bebas. Sambung nyanyi. Kalau aku keluar, hidup kau takkan tenang, Din. Sialah. Suara macam gampang. Suara babi lagi sedap. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah syukur walaupun ada kemalangan yang tak kami inginkan, pertandingan tetap pertandingan. Kita jadikan pengajaran atas apa yang berlaku dan saya nak ucapkan tahniah kepada Din Rosli 46 yang telah berjaya mendapatkan juara keseluruhan. Dengan itu kami jemput Din untuk naik. Hidup Rosli. Tahniah Din. Seperti yang dijanjikan, hadiah utama ialah sebuah rumah dan juga sebuah R34 Paul Walker. Terima kasih banyak, Datuk. Ada apa-apa yang Din ingin sampaikan? Ada, Datuk. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okey, saya nak ucapkan terima kasih semua kepada joki-joki yang hebat dan power yang mana telah memberikan kerjasama semasa berlangsungnya race, dan tak lupa juga saya nak ucapkan terima kasih kepada sang buah hati saya iaitu Alia. Dan terima kasih juga kepada Datuk Maslan yang telah anjurkan race ni. Terima kasih, Datuk. Sama-sama. Sekarang boleh bersurai. Tahniah Din, tahniah. Jangan lupa jemput kita orang, Din. Kita orang dah lama tak makan nasi minyak ni. Hey geng, saya gerak dulu. R34. Weh, serius lah awak dapat rumah ni? Habis tu? Tak ada lah, besar gila tu. Selesa lah awak duduk seorang. Oh gila lah, besar nak mampus rumah ni. Siapa yang cakap aku nak duduk seorang? Habis tu? Aku nak duduk dengan kau. Dengan anak-anak kita sekali. Hijab. Tak faham. Aku sayangkan kau, Alia. Aku nak sisa hidup aku habis dengan kau. Nak tak kau nikah dengan aku? Serius ke ni? Ada nampak aku main-main ke? Jikalau awak ikhlas boleh terima kekurangan saya, dengan mudahnya saya akan menjawab, ya, saya nak menikah dengan awak. Anjay betul lah budak ni. Boleh pula bersuit-suit depan aku. Aku dah lah single. Rasa nak terajang je budak. Okey, kalau macam tu, apa kata kalau esok kita nikah terus? Esok? Nikah terus? Ya. Ish, awak ni tak sabar-sabar. Nak ke tak nak? Nak. Jangan dulu.
Alhamdulillah. Okey Din, bersedia ya? Ya, Tok Najib. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan Samsudin bin Rani Kulub aka Din Roslim 46 dengan Alia binti Ayla Glow dengan mas kawinnya RM99.99 tunai.